bola sepak Tawau ini berjalan dengan keadaan yang baik, dan kita akan meneruskan segala program dan aktiviti kita di dalam memeriahkan sukan bola sepak, khususnya di Tawau ini dengan penganjuran Liga Bola Sepak Piala Datuk Taufik, Liga Veteran, futsal. Dan tumpuan kita pada tahun ini ialah untuk menyediakan pasukan bola sepak yang akan mewakili Tawau di dalam pertandingan Sukan Sabah ataupun Saga 2025 yang akan diadakan di Tawau ini pada hujung tahun ini. Bukan saja sukan bola sepak, tetapi buat pertama kalinya pertandingan futsal juga akan diadakan, dan Tawau akan berazam untuk menjadikan pasukan yang terbaik bagi mewakili pasukan Tawau untuk memberi yang terbaik, dan insya-Allah kita akan target kita ialah untuk menjadi juara bola sepak Saga dan juga futsal di Sukan Sabah ini. Kita kali mengadakan akademi bola sepak. Mungkin pihak Sabah menyediakan ada platform diselambungkan daripada pencungkil ini. Ya. Jadi kita juga amat suka hati ataupun amat bangga dengan komitmen kelab-kelab bola sepak yang ada di Tawau ini. Sehingga hari ini saya dipahamkan ada 3-4 kelab ataupun pasukan yang telah mewujudkan kelab ataupun akademi bola sepak bagi mencungkil bakat-bakat baru di peringkat mereka yang masih remaja, dan ini merupakan satu keadaan yang cukup positif, kerana ia akan menjadi satu komplimen kepada usaha yang dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Tawau dalam mewujudkan pemain-pemain bola sepak di peringkat yang umur masih muda ini. Dan kita juga di dalam mesyuarat tadi telah mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan salah satu kelab ataupun salah satu akademi bola sepak, iaitu Akademi Bola Sepak Tawau kini, yang begitu aktif di dalam mencungkil dan melatih pemain bola sepak ataupun anak-anak muda yang masih di bawah umur, supaya mereka dapat diberi bimbingan dan latihan cara bermain bola sepak yang betul. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan dapat melahirkan lebih banyak lagi pemain-pemain muda yang boleh kita bimbing, kita groom, kita jadikan sebagai pemain-pemain yang benar-benar berkualiti.